berita melaporkan Tun Dr. Mahathir Mohamad pertahan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd dan mempersoalkan motif kerajaan untuk menukar pengurusan Menara Kuala Lumpur. Saudara, saya masa baca berita ni saya terkejutlah kenapa sampai Tun nak mempertahankan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd. Rupa-rupanya ada sesuatu yang cuba disembunyikan. Saudara dan saudari, berdasarkan laporan berita, syarikat Lim Siong Hai atau LSHSM ini menandatangani perjanjian konsesi pada 10 Mac 2025. Tapi yang saya hairan, mereka buat apa di pejabat Ketua Siasat Kementerian Komunikasi ni? Gambar ni pada 13 Oktober 2024, iaitu 4 bulan sebelum penganugerahan konsesi dibuat. Dan gambar ini dimuat naik oleh Ketua Setiausaha Kementerian sendiri secara publik, dan semua orang boleh akses. Saudara, yang paling bestnya adalah wakil syarikat dan Ketua Setiausaha Kementerian ni, dia menunjukkan 5 jari. Apa maksud 5 jari ni? Hanya mereka saja yang tahulah kan. Saudara dan saudari, apa yang lagi panasnya adalah ni, gambar ni. Ni sewaktu majlis jamuan hari raya Majlis Pimpinan Negeri Parti Keadilan Rakyat Wilayah. Yang sebelah kanan Hamid Fazil adalah CEO LSHSM, iaitu Khairi Faizal. Dan yang sebelah kiri dia pula adalah pengurusi bukan eksekutif Lim Siong Hai, iaitu Tan Sri Lim Kencing. Siapa tahu yang sebelah Tan Sri Lim Kencing ni, yang dalam bulatan merah yang saya buat ni, dia adalah General Manager LSHSM, iaitu Arman Ramli. Ironinya di sini adalah Arman Ramli ni adalah calon timbalan Ketua Cabang PKR Bandar Tun Razak. Di mana Ketua Cabang PKR Bandar Tun Razak adalah Azman Abidin, setiausaha politik kepada Anwar Ibrahim. Persoalannya, adakah konsesi Menara Kuala Lumpur ni diberikan kerana keupayaan daripada sudut kewangan dan pengurusan, atau kerana mereka ni pro kepada Parti Keadilan Rakyat? Apa respon rakyat Malaysia? Ingat lagi tak ayat ni? Saudara, golongan maha kaya, toke-toke besar tidak bersama dengan kita. Reformasi! Pundek dia lah reformasi.